Hai, hari ini saya nak tunjukkan cara mandikan bayi dengan betul. Langkah pertama, sediakan persiapan untuk mandikan bayi. Yang pertama, kita ada sabun. Yang kedua, ada lotion. Yang ketiga, ada bedak. Yang keempat, ada baby oil. Lepas tu, sediakan tuala, lampin, air sekali, sediakan tub. Sekarang saya nak periksa suhu air. Suhu yang sesuai untuk bayi ialah 36 hingga 37 darjah Celsius. Cara nak tahu tub air tu panas ke tidak, saya letakkan siku saya dekat dalam tub. Lepas tu baru saya mandikan bayi. Langkah ketiga, bekatkan baju. Caranya buka seluar macam ni. Lepas tu kita letakkan bayi dekat dalam tub. Macam ni. Pastikan tangan kita dekat tengkuk bayi. Lepas tu saya sabunkan seluruh badan dia daripada leher, ketiak, pelipat peha, pelipat kaki. Saya bilaskan dengan air bersih. Langkah yang keenam, saya keringkan bayi. Angkat bayi perlahan dan tekan dekat bahu untuk keringkan badan dia. Sebelum kita pakaikan pampers bayi, kita letakkan dulu pampers dekat permukaan yang rata. Pastikan ambil lotion yang bersesuaian dengan bayi. Kemudian letakkan lotion ke seluruh badan bayi. Lepas tu letakkan bedak biar dia wangi. Lepas tu air sekali kita letakkan baby oil dekat rambut dia, biar rambut dia lurus. Okay, go. Masukkan daripada kaki. Bawa naik ke atas. Selesailah cara saya tunjukkan mandi bayi dan pakaikan pampers. Saya akan tunjuk cara bancuh susu bayi dengan betul. Yang pertama, pastikan tangan kita dalam keadaan bersih. Cuci tangan dengan sabun dan air supaya tak ada kuman dekat tangan. Jangan terus pegang botol susu kalau tangan masih kotor. Ia boleh mencemarkan susu bayi. Pastikan botol, puting dan penutup semua sudah dibasuh dan disterilkan. Jangan guna botol susu yang belum dicuci sebab bayi mudah kena jangkitan kalau botol kotor. Sekarang saya akan tuang air suam ke dalam botol susu. Untuk botol 60 ml saya akan tuang air suam-suam kuku, bukan air panas. Jangan gunakan air panas yang mendidih sebab dia boleh merosakkan formula susu tersebut. Untuk 60 ml, guna air suam supaya nutrisi dalam susu terjaga. Lepas tu saya ambil susu formula dan masukkan 2 sudu penuh rata sebab 1 sudu untuk 30 ml air. Sekarang saya tutup botol dengan rapat dan saya tak goncang kuat. Saya akan gulung botol perlahan sampai sebati. Jangan goncang kuat-kuat sebab nanti susu berbuih dan boleh sebabkan bayi tertelan angin.
Pastikan sukatan tepat dan jangan agak-agak sebab susu yang terlalu pekat boleh menyebabkan bayi susah hadap dan kalau terlalu cair tak cukup nutrisi. Dan sekali saya akan uji susu dengan titiskan dekat belakang tangan. Kalau rasa suam-suam kuku, maksudnya susu dah sesuai untuk diminum. Jangan terus bagi bayi kalau masih panas. And jadi macam tu cara nak bancuh susu bayi guna susu formula. Yang paling penting kita kena jaga kebersihan tangan kita, sukatan dan suhu air susu supaya bayi dapat susu yang sihat dan selamat. Hari ini saya nak tunjuk cara yang betul menidurkan bayi supaya bayi merasa tenang dan selamat. Yang pertama, pastikan suasana bilik tenang dan selesa. Pastikan lampu malap tak terlalu terang dan suasana yang sunyi. Dan jangan tidurkan bayi dalam keadaan bising atau cahaya terlalu kuat. Ia boleh ganggu tidur bayi. Yang kedua, saya akan tenangkan dulu bayi. Saya dokong bayi dengan perlahan dan saya akan usap belakang atau kepala dia dengan perlahan-lahan. Kita juga boleh menyanyikan lagu dengan suara yang lembut supaya tidur dia menjadi lebih tenang. Don, jangan goyangkan bayi terlalu kuat dan bercakap dengan suara yang tinggi kerana ia boleh membuat bayi terkejut. Apabila bayi mula mengantuk, saya akan baringkan dia dekat tilam yang rata. Pastikan posisi bayi melintang atau mengiring sebab ni posisi tidur yang paling selamat. Dan jangan baringkan bayi menyarap sebab boleh membahayakan pernafasan bayi tersebut. Kemudian, saya akan tutup badan bayi dengan selimut nipis supaya dia rasa hangat dan selesa. Dan jangan guna selimut tebal atau tutup muka bayi sebab boleh menyebabkan bayi susah bernafas. Untuk kegunaan bantal tidak selamat untuk pernafasan bayi. Risiko bantal boleh menutup hidung dan mulutnya yang boleh menyebabkan bayi sukar bernafas atau sesak nafas. Sekali saya akan pastikan bilik kekal tenang dan saya boleh tepuk perlahan di dada atau belakang bayi. Jadi, itu cara mudah untuk menidurkan bayi. Dengan suasana yang tenang, cara dokong yang lembut dan posisi tidur yang selamat. Bila bayi tidur dengan baik, dia akan bangun dengan ceria. Ini adalah cara untuk kita defrost susu ibu yang berada di dalam paket. Kita untuk defrost susu ni kita ada dua bahagian iaitu pencairan dan juga penghangatan. Untuk pencairan kita ada dua cara iaitu yang mana apabila kita letak dia di dalam chiller ataupun sejuk beku, kita akan pindahkan dia ke dalam peti sejuk yang bersuhu biasa. Dan waktu tersebut kita perlulah ambil dalam masa 8 jam sahaja. Itu adalah cara yang pertama. Untuk cara yang kedua pula, kita boleh lalukan susu tersebut di bawah air pipe yang mengalir dan masa yang diperlukan adalah sebanyak 5 hingga 10 minit sahaja. Apabila kita dah rasa susu tersebut tiada ketulan-ketulan, kita boleh lanjut ke prosesan seterusnya. Okey. Untuk bahagian yang kedua pula adalah penghangatan. Caranya adalah kita perlu hangatkan air di dalam mangkuk ataupun di dalam periuk sehingga dia panas dan kita tidak boleh sampai dia mendidih. Okey, apabila air dah panas mengikut suhu yang sepatutnya untuk air susu, kita boleh pindahkan air yang panas tersebut ataupun air yang telah dididihkan tersebut ke dalam mangkuk yang lain. Apabila suhu itu sesuai untuk kita rendam susu yang kita defrost tadi, kita boleh masukkan susu tersebut ke dalam mangkuk yang berisi air tadi. Jadi kita boleh tunggu dia sampai susu tersebut sesuai untuk kita beri kepada bayi kita. Okey. Apabila susu ini telah direndam dengan air suam tadi, kita perlu menuangkan dia ke dalam botol susu. Okey, untuk penyusuan bayi pula yang kita perlu titik beratkan adalah bayi dan juga pada botol susu bayi lah. Ini susu dia lah. Okey, untuk susu bayi yang kita perlu titik beratkan adalah yang pertama sekali adalah suhu untuk susu. Okey, caranya untuk kita cek suhu susu ni macam mana, kita perlu letakkan sedikit di bahagian pergelangan tangan. Okey, kenapa kita kena letakkan di bahagian pergelangan tangan?
Okey, kerana apa yang semua tahu, dekat bahagian pergelangan tangan kita ni sedikit tipis dan juga sensitif, yang mana kita boleh tentukan suhu tersebut dengan lebih tepat, sama ada dia terlalu panas ataupun dia sesuai untuk diberi kepada bayi. Okey. Untuk bayi pula, yang penting kita kena ambil tahu adalah posisi kepala bayi, iaitu kita perlu angkat sedikit ketika kita beri bayi susu lah. Okey, yang mana kalau dia terlalu rendah, ia akan menyebabkan tersedak susu. Okey, dan juga untuk susu, bila kita bagi minum tu, kita perlu memastikan susu tersebut penuh di bahagian puting hadapan. Okey, apabila kita bagi secara mendatar macam ni, kita boleh nampak susu tersebut separuh dan ada ruang-ruang untuk udara. Okey, bila bayi minum secara mendatar, bayi akan minum susu sekali dengan udara yang ada dalam botol, yang mana menyebabkan bayi boleh kembung perut, dan yang paling bahaya adalah bayi boleh muntah. Kita boleh lihat kalau bayi muntah tu bila mereka sedar, tapi yang paling bahaya adalah ketika mereka muntah dalam keadaan mereka tidur, yang mana boleh menyebabkan bayi tersedak muntah mereka sendiri. Okey, jadinya caranya adalah dengan mendongakkan sedikit dan memastikan susu tersebut penuh di bahagian puting. Okey, itu saja. Letakkan kain di atas permukaan lata. Lipatkan sedikit di bahagian atas kepala untuk dijadikan tempat kepala baby. Kat labang. Seterusnya, saya ambil kain bahagian kiri dan lipat ke atas badan bayi, kemudian selitkan di bawah badannya supaya kemas. Akhir sekali, saya ambil bahagian kanan kain dan balik ke seluruh badan bayi. Pastikan badannya kemas tapi tidak terlalu ketat. Bila dah siap, bayi akan rasa selesa, tenang, sebab benda memberi rasa seperti dia peluk. Tapi ingat, jangan benda terlalu lama atau semasa bayi demam. Barang yang kita perlukan ialah penyepit, selesai 5 minit, kita angkatkan kompartmen ini menggunakan sepit dan letakkan di sini. Jadi, selesai dah sudah kita sterilize botol susu menggunakan cara tradisional.